Apa khabar semua? Salam sejahtera. Saya menemani anda di Stadium Likas Kota Kinabalu, Sabah. Sabah FC melayani kunjungan Penang FC. Saingan Liga Super hari perlawanan yang kedua. Sabah bermula langkah kanan minggu yang pertama tempoh hari menewaskan Star City 3-1. Penang kecundang di laman sendiri 0-1 kepada DPMM. Namun hari ini perhitungan yang baru. Dominic Tan yang terdapat lihat di situ memikul tanggungjawab selaku kapten pasukan juga. Dan untuk pasukan Penang, Stefano Brundo, penjuru yang akan diambil oleh Farhan Roslan di sini. Delivery agak baik ke bahagian back post, dirancang di situ untuk mencari kedudukan pemain nombor 34 itu, Enrique Fernandez. Bahagian back post yang dikawal ketat oleh Stefano Brundo, kapten Pulau Pinang. Bahaya kedudukan ini. Ada option, ada 4 lawan 4. Percubaan jarak jauh yang dipilih. Mungkin option yang kurang tepat di situ daripada pemain berjersey 37 itu adalah Hakimi Azim. Kerana dia mungkin melihat kesempitan di mana rakan-rakan yang berada. Alif Haikalau di sebelah kiri. Mungkin option di sebelah kanan adalah pilihan yang lebih baik. Okey, Fayad. Apa yang anda mampu lakukan? Oh, cutback yang baik. Peluang di sini diselamatkan Ramdan. Big save yang pertama dalam perlawanan. Selagi mereka mampu untuk mendapatkan gol pertama dan selepas itu mungkin terlihat cutback daripada Fayad dan percubaan mungkin tidak cukup dari segi angle-nya. Satu in swinger yang agak baik dan percubaan dalam kedudukan tidak dikawal sebenarnya adalah Gonzalo Di Renzo, tetapi agak sukar dari angle di mana dia membelakangkan gol. Dan bagaimana dia sedikit bergelut barangkali dengan Stefano Brundo. Antaran-antaran pendek yang masih lagi diutamakan untuk Sabah. Dominic Tan, Fazrul Daniel yang dapat lihat di situ. This is Fayad Zulkifli. 1-2 dengan Fazrul. Lihat pergerakan ini cukup baik. Farhan Roslan, first timer. Wow. Good try Farhan Roslan. Kerana nampak dari angle di mana kita menyaksikan seperti tidak jauh. Dan juga ketinggian itu agak baik. Percubaan yang sebenarnya agak baik dari segi ketinggian itu mungkin sedikit saja melewati palang dan mungkin sedikit saja tersasar dalam kawasan sempit. Berjaya untuk mengelakkan situasi yang rumit. Sabah, hantaran-hantaran pendek yang kemas. Di sebelah kanan kita dapat lihat cantik gerakan daripada pemain nombor 7 itu Gonzalo Di Renzo. Percubaan jarak jauh, Gonzalo kembali dalam kawasan penalti untuk menerpa jikalau ada bola muntah daripada Ramdan. Alif Haikalau. Okey, percubaan jarak jauh daripada Fayad Zulkifli. Good try. Sekali lagi seperti mana Farhan Roslan first timer tadi. Lihat kali ini Fayad ataupun Fazrul. Ratusan mungkin ribuan penyokong Sabah yang hadir pada hari ini. First touch yang baik Gonzalo. Dan jaringan yang berjaya dihasilkan. Tidak ada bendera. Setakat ini jaringan disahkan. Gonzalo Di Renzo berada di sini dalam cuaca yang agak kurang baik. Memberikan sokongan padu. Cantik bagaimana dia melepaskan diri daripada Faith Friday Obilo yang langsung tidak menyedari kedudukan dan positioning yang dilakukan oleh striker dari Argentina ini, Gonzalo Di Renzo. What a first touch. Satu placing sahaja beliau lakukan. Satu touch untuk mengawal bola. Satu lagi touch untuk menewaskan Ramdan. Mara ke depan seperti mana yang kita lihat daripada pemain New Zealand ini berkali-kali. Cantik through ball. Fayad Zulkifli cut back. Mungkinkah ini peluang yang dicari? Wow. Cukup wow daripada Hanafi Tokyo. Dan kali ini cut back beliau yang menghasilkan jaringan. Anda lihat. Satu driving run yang baik daripada Dane. Kemudiannya bola secukup rasa untuk Fayad yang melakukan cut back. Dan lihat bagaimana bola itu dilepaskan untuk Hanafi Tokyo. Angle
angle yang cukup sukar. Tak ada masalah untuk menewaskan Khairul Azhan Khalid. Oh, bola masih lagi dalam permainan. Cantik turning Park Jung Bin. Kike Kadete. Oh, cantik juga dadaan yang dilakukan Park Jung Bin. Kita dapat lihat gandingan Darren Lock, Park Jun Bin dan juga Oskari Kekkonen sebentar tadi kita dapat lihat masuk ke dalam kawasan penalti dan percubaan itu. Percubaan jarak jauh Stefano Brundo terus ke dakapan Juan Flere, tetapi bola muntah. Ia menyaksikan clearance daripada rakannya sendiri. Itulah bila permukaan padang yang basah dan juga glove yang agak basah juga pada waktu yang sama, itu boleh berlaku. Tetapi lihat siapa yang menerpa dahulu untuk menyelamatkan keadaan. One last chance barangkali untuk pasukan Penang. Delivery yang baik ditumbuk keluar. Okay, satu percubaan terakhir tidak kesampaian dan whistle dibunyikan oleh Fusair bin Mat Saleh untuk menamatkan aksi yang cukup bertenaga daripada kedua pasukan dalam cuaca hujan lebat. Sabah 3 mata penuh di kedudukan kedua saingan Liga Super di Likas. Sabah FC 2, Penang FC 0. Sekian saja. Kita